Ini melawat Museum Al-Quran di selatan Thailand di Narapiwat. Ini Quran lama-lama ni, usia 300 tahun, ya. Tulisan tangan, ini dia. Berasal dari Johor ni, tulisan tangan. Khazanah Johor pula boleh berada sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah boleh jemput kita mari berziarah dalam museum ini. Museum yang kita duduk ini adalah nama dia Museum Al-Quran Melayu Raya. Museum ini dia semua ada 5 bilik. Bilik yang pertama yang kita duduk ini adalah bilik Al-Quran lama. Semua Al-Quran yang kita duduk nampak ini adalah Al-Quran tulisan tangan. Semua ada Al-Quran yang dapat dari tanah Melayu kita pun ada, yang dapat dari tanah Arab pun ada juga. Dia betul usia dia itu start di 80 tahun sampai 1100 tahun pun ada. Ada Al-Quran yang buat dengan kulit kayu pun ada, yang buat dengan kulit binatang pun ada juga. Ya, lepas tu kita dapat sebuah Al-Quran yang demo wakaf lagi di museum ni. Museum dia itu dia kena masuk pemuliharaan dulu atau baik oleh dulu. Kita kena conservation dulu belum kita nak exhibition dalam museum ini. Dan di sini dia ada ahlilah untuk nak baik oleh Al-Quran. Dia guna bahan-bahan yang pelaksana itu. Di sini dia guna alat organik semua. Dia banyaklah koleksi dari Malaysia pun ada. Yang pertama